Harap semua peminat siaran telah bersedia ya untuk mendengar celoteh dan teka bunyi DJ Soul. Teka, jangan tak teka, nanti rugi belaka. Hadiah wang tunai RM3,000 menanti. Dan boleh bertemu DJ Soul mata ke mata. Jadi, hubungi kami sekalian. Mata ke mata, turun ke hati. Kenapa akak tu? Peminat DJ Soul lah tu. Bila dengar je suara dia, akak terus. Bukan? Pun bukan? Oi, buat apa? Ikut akak. Sibuk je. Akak buat apa? Korang nak tahu? DJ Soul yang akak minat tu ada buat peraduan teka bunyi. Kalau menang, akak dapat bertetam mata dengan dia. Seronoknya. Itu je. Yelah. Tak seronok pun. Ada hadiah wang tunai. RM3,000. Wah! Itu baru seronok. Kita orang pun nak cuba teka lah. Betul. Bunyi apa Akak, kita kena teka bunyi apa? Baru nak tanya. Teka bunyi. Akak, sakit. Macam bunyi. Uncle. Mau makan apa? Ada roti canai, roti telur. Tak nak apa-apa. Minum? Air kosong je. Cek, air kosong. Pergi baliklah minum sana rumah. Kacau saja. Jangan marah, Uncle. Kita orang nak tumpang dengar radio. Ayo, rumah tak ada radio kah? Hari tu ada. Sekarang dah tak ada. Dalam program Dia pun. minum dan enak segar. Sudah bersedia? Dengar baik-baik bunyinya akan kami. Loh, hilang pula. Ipin, tarik lagi. Teka bunyi bersama DJ Soul. DJ kegemaran Uncle, kuatkan suara. Teka, jangan tak teka. Nanti rugi belaka. Talian telah dibuka. Hubungi sekarang. La 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 la. Hah? Tuh. Hah? Oh, kita ada terima satu panggilan. Mana dia mau pergi? Hello? 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 Hah?
dibuka. Hubungi sekarang. La 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 la. Hah? Hah? Oh, kita ada terima satu panggilan. Hello? Mana dia mau pergi? Hello. Selamat pagi. Tahniah, anda telah berjaya tembus talian kami. 3,000? Wow! Boleh saya tahu siapa di talian? Hello. Halo. Ya, siapa di sana? Saya masih belum dengar lagi pemanggil kita ni. Cakaplah. Saya Ros. Dari Kampung Duri. Oh, maaf. Panggilan terputus. Tak apa. Kita ambil pemanggil seterusnya. Sementara kita menunggu panggilan dari anda, kita layan dulu lagi. Ros tak sempat nak cakap. Dia dah letak telefon. Bukan, Opa. Agak tak cakap langsung bila dengar suara DJ tu. Shh. Jangan sibuk. Jadi melepaslah. Belum. Tak ada orang dapat teka lagi. Jadi hadiah wang tunai bertambah. Iya, banyaklah lagi. Akak tak kisah tu. Akak nak jumpa DJ Sol yang bersuara merdu tu je. Mesti orangnya kacak. Minat sangat kau kat DJ tu. Nanti tengok orangnya tak kacak macam yang kau sangka. Sekali tengok orang tua. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Opa! Sampai hati. Suara DJ tu kan macam pernah dengar. Tapi tak tahu kat mana. Betul. Ipin pun rasa macam selalu dengar. Memanglah. Korang tiap-tiap minggu dengar suara dia kat radio. Itu pun tak tahu. Rosak lagi? Kan akak dah suruh hantar baiki. Maaf Kak, kita orang lupa. Sekarang juga kita orang hantar baiki. Nah. Boleh baiki ke, Uncle? Boleh. Kena tunggu lambat sikit. Kalau macam tu, kita orang pergi main dulu lah. Boleh. Pergi. Uncle, baiki sampai dapat dengar tau. Kalau tak, Kak harus marah nanti. Ya kah? Akak tak boleh tak dengar suara merdu DJ Sul. Dia minat sangat. Apa? Los ada suka dia kah? Uncle pun kenal DJ tu? Wahai, Hali ada jumpa dia. Iya? Siapa dia, Uncle? Oh, itulah Sia. Tak boleh cakap. Uncle seorang saja tahu. Cakaplah, Uncle. Kita orang nak tahu. Tak boleh. Cakaplah, Uncle. Boleh? Uncle, cakaplah. Cakaplah, Uncle. Yalah. Janji jangan kasih tahu orang Janji. Cepat. Akak. Mana akak ni? Akak. Kenapa ni? Terjerit panggil akak. Akak, kita orang dah tahu siapa DJ Soul tu. Kan, Ipin? Iyalah tu. Betul. Siapa? Takkan kot. Korang ni kelakar lah. Ya, Uncle Atom cakap.
betul, dia tak percaya pula. Sebelum korang mengarut lagi, baiklah pergi main. Akak pun ada kerja. Apalah budak-budak ni. Upin, mana radio akak? Esok nak dengar radio. Akak, nah, radio buruk ni. Buruk pun buruk lah. Asalkan boleh guna. Yelah, Kak. Jelas. Terima kasih. Akak dah tahu jawapan untuk teka bunyi tu? Dah lama tahu. Kali ni mesti akak menang. Dapat jumpa dia. Kita orang doakan. Salam sejahtera. Saya sekarang berada di Ya, teka bunyi kembali. Siapa dah tahu jawapannya? Silalah dial dengan segera. Stresnya. Biar Ipin cuba. Hello? Saya Ipin. Cepat. Hello? Saya Ros. Oh. Janganlah main-main. Geram betul. Hello? Halo. Ya, tahniah. Anda telah berjaya melewati talian kami. Siapa di talian? Saya Ipin. Suara kita lah. Agak kurang jelas ya. Boleh jauh sikit dari radio? Transmisi kita agak terganggu sekarang. Kita tidak mahu sebarang masalah teknikal. Cantik! Dah jelas. Ya, Ipin, tahniah kerana berjaya tembusi talian ini. Jadi, apakah jawapannya? Jap. Kakak kita orang yang nak jawab kan? Hello? Saya Ros. Jawapannya ialah... Ya, betul. Andalah pemenang yang kami cari. Betul? Semalam kan, aku dengar suara korang kat radio. Korang menang, Yel. Tak salah. Yeay! 2-3 ke depan. Upin dan Ipin hebat. Bagus banget. Betuahnya kurang. Suara keluar radio. Dapat duit. Boleh jalan-jalan pergi stesen radio lagi. Seronok tu. Apa ni? Tolong dapatkan tanda tangan DJ Sol banyak-banyak. Nanti boleh jual RM2. Hayal. Macam tu pun boleh tak? Aku gurau je. Yang paling penting, jangan lupa tangkap gambar dengan dia. Kita semua pun nak kenal juga muka DJ Sol tu. Ya, baik. Baik. Pergi dulu, Pa. Pegang kuat-kuat. Opa, kita orang dah balik. Ha. Pandai cucu Opah bercakap kat radio. Suka Opah dengar. Opa ada rakam?
Nak dengar juga suara kita orang kat radio. Ada. Nanti kita dengar sama-sama. Baik, Opa. Opa nak tahu. Tadi kan akak kecewa sangat. Ya, kenapa? DJ Sol tak layan ke? Atau dia tak kacak? Tak suka. Apa? Ya, betul. Kita orang dah cakap. Ya, akak tak percaya. Betul-betul. Geramnya. Kecewa betul.